Kenapa pula elok sekolah? Ha? Benda kau ni Wahidah, aku cakap apa ni? Tak bersambung lah. Wahidah cakap apa ni Wahidah? Cuba Wahidah cakap tu bersambung sikit. Ada noktah ke? Ada koma ke? Duk pehe lah Wahidah. Duk pehe. Macam mana nak jadi fancy Kemal? Ni dah masuk live Kemal jadi fancy Kemal lah ni. Orang mana? Korea. Han, thank you Han. Jauh sikit tak selesa. Sorry sikit, aku dah jauh Nampak sangat Wahidah tu tengok handphone muka dia macam ni. Jauh lah sikit. Jauh lah ke muka awak. Janganlah tengok handphone dekat-dekat. Aku dah jauh dah. Mesti Wahidah tengok handphone muka dia macam ni. Susah tak nak hafal skrip dalam masa yang suntuk? Kalau skrip tu panjang-panjang, susah lah. Sebab tu artis kan diorang kalau diorang nak berlakon, diorang ada script reading. Script reading tu maksudnya macam diorang baca dulu skrip tu, go through, baca dulu, baca. Senang. Dia dah menjiwai, dia dah faham benda tu. Faham tak? Esok sekolah tak? Korang lah sekolah, aku tak nak. Tak nak jadi artis. Saya Hanan. Hai Hanan. Script reading tu kira macam apa dialog ke? Tak. Dia akan duduk semua semua pelakon, contoh 10 orang yang berlakon, 10 orang duduk satu meja. Lepas tu baca lah. Hey, kenapa awak buat saya macam ni? Lepas tu nanti pelakon depan tu, apa pula aku? Dia orang akan baca tau. Dia orang balas. So dia orang dapat feeling. Biasanya macam tu. Hari pertama dia orang kenalkan, okay, kita akan berlakon dengan ni, pelakon ni akan berlakon dengan ni. Macam tu. Kemal tu apa nak Roblox boleh. Kita akan jumpa dengan producer, kita akan jumpa dengan director. Dia orang akan terangkan cerita ni pasal apa. Cerita Walid ni pasal apa. Walid ni macam ni, Walid ni binatang. Macam tu lebih kurang. Daripada situ, pelakon-pelakon tu dapat menjiwai siapa sebenarnya Walid. Walid ni apa? Macam tu. Walid ni hantu ke? Walid ni tapir ke? Gajah ke? Faham? Lama ke Ilham pergi Dobi? Lama jugalah, dekat 2 jam. Mungkin dalam pukul 11-12 baru dia balik. Sebab nak keringkan lagi, nak basuh lagi. Mariam pun gelak. Ya Mariam, kalau Mariam tengok Walid tu yang pejamkan mata bayangkan Walid tu, Mariam bayangkan apa Walid tu? Maaf cakap. Dia pergi dengan ibu. Walid nak Dewi boleh. Kalau aku jadi Dewi tu, aku dah tak ada kat situ, maaf cakap. Aku dah kat Korea dah. Aku curi duit Walid tu, aku lari.